Alhamdulillah hari ini kita berada di kampung Setepa, menghadiri majlis Setepa Dr. Arif di Planet Texas. Di kampung Setepa. Setelah nanti kita di rumah Arif. Okey, jadi untuk tempeh untuk pada kali ini, tempeh dia adalah sebanyak RM450 untuk 300 pack. Jadi pada yang berminat tu bolehlah hubungi saya Fakru di SCW Apam Balik Station Fakru, insyaAllah. Jangan keliklah janganlah jangan keliklah janganlah jangan keliklah Hari ini kita bermulanya majlis Doi Apam Balik. Kira akan majlis Ateko cucunya Dr. Arif Planet Texas di kampung Setepa, Kota Baru Kelantan. Jadi kita mulakanlah majlis kita. Jom. Inilah keadaan dia sekeliling. Hari ini kita ditemani oleh sekretari. Ini ada sekretari. Jadi inilah Apam Balik stesen hari ini kita kasihkan alhamdulillah muat batu. Kita bagi orang tidur tadi tu dengan akan spesial lah. Jadi beres. Jom. Kita ada nestem dan juga kaca. Pada kaca kita ada juga nestem. Lepas tu hari ini rasa dah besar hati sikit. Mungkin kita nak bagi budak-budak kita buat coklat. Ini ada 2 kali. Alhamdulillah, kepada yang berminat untuk membuat tempahan Apam Balik SCW, bolehlah menghubungi kami di talian yang tertera. Nanti ada tangan saya buat satu. Boleh. Tahu. Ramai tanya ni, terbagi nombor. Kadang tetamu ni dia segan nak mari. Dia bila rasa tak tahu, dia tahu.
namanya ini? Hah? Apa namanya? Asalnya mana? Asalnya mana? Dari Makassar. Makassar. Ini namanya martabak garing. Oh, martabak garing. Terambulan. Terambulan. Kalau di sana namanya terambulan. Aksan. Martabak. Tapi sini panggilnya apung. Kue apung. Wah, apa? Kalau bahasa bangkunya apam Bali. Kita sini panggil apung. Apa? Iya. Oke, lanjut. Okey. Syukran. Rasalah kesedapan apam Bali SCW. Rasa sedih dalam hati. Kita orang Kelantan, jangan kelek gaya Kelantan. Jangan kau dengar kata, jangan banyak we alasan. Patuh we arohe, duduk rumah dia. Untuk memudahkan pelanggan-pelanggan, anda boleh subscribe saya punya channel ataupun boleh snap gambar pada kertas yang tertera dan simpan. InsyaAllah jika diberi peluang dan ruang, boleh kita bertemu kembali. Wallahu a'lam.